Hai, saya Dr. Husam. Selepas menerima tampalan gigi anda, sila ikuti langkah penjagaan berikut untuk memastikan pemulihan yang lancar dan meningkatkan kadar jangka hayat tampalan anda. Yang pertama sekali, jika tampalan yang digunakan ialah komposit resin, anda boleh makan dan minum seperti biasa selepas prosedur. Jika ubat kebas digunakan, sila berhati-hati untuk tidak tergigit pipi, lidah atau bibir kerana ia dapat menyebabkan kecederaan. Anda mungkin mengalami sedikit tidak selesa selepas tampalan. Ubat tahan sakit dapat membantu anda untuk mengurangkan rasa sakit tersebut. Sila ikuti arahan dos yang ditetapkan. Kekalkan rutin pembersihan mulut seperti biasa, tetapi anda perlu gosok secara lembut di sekitar kawasan yang dirawat. Tunggu sekurang-kurangnya 24 jam sebelum memberus gigi secara biasa pada tampalan tersebut. Untuk beberapa hari yang pertama, sila elakkan makanan yang keras, melekit atau kenyal yang boleh mengeluarkan tampalan atau menyebabkan rasa tidak selesa. Jika kaviti sangat dalam, ia adalah perkara biasa untuk mengalami sedikit sensitiviti terhadap perubahan suhu. Jika sensitiviti semakin kuat, sakit secara tiba-tiba pada waktu malam atau sakit apabila mengunyah, rawatan salur akar mungkin diperlukan. Jika ini berlaku, sila hubungi kami dengan segera. Sila hadiri sebarang temu janji susulan yang dijadualkan untuk memastikan tampalan berfungsi dengan baik dan untuk menangani sebarang kerisauan anda. Jika anda terasa kasar pada gigi, rasa tidak selesa atau tampalan terlalu tinggi apabila anda gigit, sila hubungi kami untuk melakukan adjustment. Saya harap tips ini dapat membantu anda. Terima kasih kerana menonton.